Saya pun juga kenapa Indonesia masih juga menggunakan ramai pemain warisan? Trend global bola sepak sekarang menggunakan pemain warisan. Baru-baru ni coach Laos pun mempersoalkan pemain heritage. Hello guys, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Sports Tarik. Dah lama kita tak berjumpa. Kali ni sangat-sangat special. Terima kasih korang boleh follow, subscribe dan komen dekat video ini. Kali ni kita akan bersembang, kita akan kupaskan, kita akan bercakap mengenai isu yang hangat sekarang. Orang perkatakan dekat mana-mana, kedai kopi ke, dekat office ke, seluruh peminat bola sepak Malaysia. Bukan Malaysia sahaja, saya rasa, dekat Asia Tenggara, Indonesia, dekat baru-baru ni coach Laos pun mempersoalkan pemain heritage atau pemain warisan yang berada dalam skuad kebangsaan. Bagi saya, adakah ia membantu bola sepak jangka panjang, jangka tengah, medium atau jangka pendek? So mari kita kupas, tengok apa yang saya nak cakap. Ini hanya dalam bentuk jaringan. Ya, insting. Guys, jumpa lagi. Kita punya pendapat masing-masing. Kita boleh secara terbuka menerima pandangan orang, dan saya juga, ini pandangan saya terhadap bola sepak atau sukan kegemaran kita, sukan nombor 1 dalam Malaysia. Ini pendapat saya, bukan untuk memperkecilkan mana-mana pihak, tidak. Ini hanyalah point of view dari seorang bekas pemain bola sepak, iaitu Safiz Ali. So dekat Asia Tenggara, contoh negara jiran kita, Indonesia, kenapa diorang mempunyai ramai pemain heritage? Kita sembang-sembang lah, walaupun negara Indonesia mempunyai ramai penduduk, ramai population yang jauh 10 kali ganda daripada Malaysia. So mereka pun masih menggunakan pemain naturalisasi, pemain heritage. Sebab macam mana? Apakah plan diorang sebenarnya? Sama juga macam kita. Kita apa lagi, baru 37 juta penduduk, lagilah kita nak dapat talent tu sangat-sangat limited, tapi kita tetap menggunakan pemain warisan. Di Indonesia, mereka mempunyai seorang penjaga gol yang hebat sekarang. Dia berasal daripada Itali, Emil Eduro. Kalau salah, tolong betulkan saya punya sebutan. Saya rasa itulah. Dia mempunyai ketinggian yang sangat tinggi, 190 lebih. Dan dia ada pengalaman bermain di Itali, kelab Itali, dan memang perform sangat-sangat bagus. Itu menjadi kegilaan atau menjadi sekarang ni di Indonesia mereka sanjung Emil Eduro. Dan juga mereka ada juga pemain yang sensasi sekarang, Miss Hergers. Dia main dekat FC 20 sebelum ni, lahir daripada Belanda, tapi dia ada keturunan warisan daripada Indonesia. Memang tengah diorang bercerita dekat di Indonesia sekarang. Dan juga J. Ijes. Semua pun dua-dua ni berasal daripada Belanda, dan pengalaman diorang bermain dekat Eropah sangat-sangat membantu. That's why Indonesia hampir-hampir layak ke Piala Dunia. Kalah dengan Arab Saudi tempoh hari, kalah dengan Iraq, tapi itu petanda aras bola sepak Indonesia sekarang. Dan yang kita mempersoalkan sembang-sembang, saya pun juga kenapa Indonesia masih juga menggunakan ramai pemain warisan, pemain naturalisasi? Takkan dalam 300 juta orang tak ada pemain yang berbakat? So ini mungkin ada perancangan jangka panjang atau jangka pendek untuk dari bola sepak Indonesia, saya tak tahu. So ini mungkin, atau peredaran atau trend global bola sepak sekarang menggunakan pemain warisan, mungkin itu salah satu penyebabnya. Saya nak bagi pendapat, mungkin ada kelebihan atau keperluan yang baik untuk menggunakan pemain warisan ini dalam sesebuah pasukan negara. Yang poin yang pertama bagi saya adalah boleh meningkatkan prestasi permainan sesebuah pasukan menjadi lebih baik, lebih teratur. Dan sebab apa lebih teratur? Sebab pemain warisan ni kebanyakannya mereka mempunyai fizikal yang baik. Mereka dibesarkan dengan suasana bola sepak Eropah yang berlainan daripada Asia Tenggara atau Asia. So di situ ada kelebihan sedikit. Dan apabila bola sepak ni kita nak menang dan kalah saja, bila ada kelebihan sedikit untuk ke arah kemenangan, of course dia memberi kebaikan kepada pasukan. Itu poin yang pertama. Pasukan akan menjadi lebih baik dari segi prestasi. Yang kedua, perkembangan pemain tempatan
dapat menimba ilmu daripada pemain-pemain heritage yang masuk. Dari segi permainan, dari segi cara pembawakan diri, kita boleh belajar daripada pemain-pemain warisan yang berasal daripada Eropah tu, dan cara mereka berlatih, approach masa training tu. Of course lain. Kalau pemain tempatan lain, cara attitude dia, cara pergerakan tubuh badan dia, cara dia sepak bola macam mana lepas dia lain. Kalau pemain Eropah ni dia akan sangat-sangat lain lah. Sebab saya pernah berpengalaman, saya pernah berlatih dengan pemain-pemain ternama, cara mereka sangat berlain lah. That's why benda tu kita boleh belajar daripada mereka untuk pemain tempatan lebih bagus di masa hadapan. So pengalaman tu perlu diambil untuk pemain tempatan. Okey. Yang ketiga, apa yang saya boleh cakap adalah apabila prestasi pasukan lebih meningkat atau lebih baik, kemenangan selalu didapat dalam sebuah perlawanan. Ruang penajaan untuk masuk ke dalam sebuah pasukan sangat-sangat besar. Ini poin yang ketiga. Apa yang saya boleh nampak adalah brand-brand di luar sana nak menaja sesebuah pasukan kebangsaan. Okey, contoh yang terdekat atau yang biasa saya tengok adalah pasukan Brazil, guys. Pasukan Brazil, kalau nak tahu, nak tengok dia punya jersey training, dia punya sponsors punyalah banyak, guys. Itu adalah cara mereka untuk support, menjana pendapatan untuk kepada pasukan kebangsaan. Okey. Kalau korang tak percaya, tengok dekat dalam Google atau korang boleh search Brazil punya jersey training penuh dengan sponsors. So, ini adalah satu kebaikan apabila sesebuah pasukan dapat prestasi naik dengan kemasukan pemain heritage atau pemain naturalisasi. So, of course brand akan masuk dan memberi impak yang positif kepada pasukan kebangsaan. Dan ini bagi saya, kalau penajaan masuk, brand-brand banyak masuk, dia akan merubah ekosistem bola sepak dengan lebih kukuh. Sebab duit dah masuk, so ramai penaja, banyak benda yang boleh buat. Itu kebaikan yang ketiga. Saya rasa sangat-sangat penting apabila pemain heritage bermain untuk pasukan kebangsaan. Okay guys, sudah tentu ada kelebihan dan pastinya ada kekurangan. Okey, kekurangan dia ini bukanlah saya nak kutuk ke nak bagi down ke, tak. Memang setiap ada pro ada cons. So ini kekurangan dia. Okey, yang pertama bagi saya adalah ruang untuk pemain tempatan bermain untuk dalam pasukan kebangsaan sangat limited, dan pemain tempatan juga berkemungkinan hilang tempat untuk bermain dalam skuad kebangsaan. Itu adalah kekurangan dia apabila ramai pemain warisan bermain untuk pasukan kebangsaan. Contoh, kita tengok Indonesia sahaja. Okay, berapa orang bermain dalam kesebelasan utama dari pemain tempatan. Contoh. Yang kedua, dia akan memberi kesan kepada akar umbi. Okay, apa itu kesan akar umbi? Dia memberi kesan yang sangat jangka panjang. Apa yang saya boleh tengok? Sebab bola sepak ni, dia melibatkan local hero. Akademi budak-budak, dia tak nampak siapa local hero. Maksudnya budak-budak tempatan yang dekat dengan dia orang, yang boleh tahu bau longkang tu macam mana, yang boleh tahu bau rumput, real rumput tu macam mana, yang boleh tahu bau peluh main petang-petang tu macam mana. Dia local hero ni yang dekat dengan pemain, dekat dengan diri generasi budak-budak ni lah. So siapa? Bila tak ada idola mereka, bila tak ada pemain tempatan dalam skuad kebangsaan, mereka akan hilang target, mereka hilang minat untuk berada dalam pasukan kebangsaan. Siapa yang akan menjadi tulang belakang? Siapa yang akan menjadi contoh? Adakah aku mungkin boleh bermain dalam skuad kebangsaan? Itu adalah kekurangan dia kepada akar umbi. Okey, sebab saya ada akademi saya sendiri, Super Safi Soccer School. Bila bertanya kepada mereka semua, dia tak ramai pilihan yang mereka ada. Contoh, kalau dulu ramai nak jadi Safawi Rashid, nak jadi ramai, nak jadi Asyari, nak jadi Makyo, nak jadi Syafiq Rahim. Tapi bila sekarang mana-mana akademi saya pergi, hanya ada dua jawapan sahaja yang mereka tahu jawab, iaitu Faizal Halim dan juga Arif Aiman. So itu memberi signal yang kepada saya, oh, di manakah pemain lain? Kenapa pemain lain tak menonjol? Itu merisaukan saya, sebab budak-budak akademi dia tak nampak siapa local hero dia orang. Itu yang saya fikir, oh, dia akan memberi kesan kepada akar umbi generasi bola sepak kita. Kekurangan yang ketiga, apa yang saya boleh nampak cons untuk pasukan kebangsaan menggunakan pemain warisan, ini hanyalah
penyelesaian jangka pendek untuk mencapai sesebuah target. Dia tak ada continuous, dia tak akan bertahan lama. Okey, dan apabila target itu dicapai atau mission itu dicapai atau cuba dilakukan, selepas itu tak ada perancangan yang seterusnya. Itu adalah pendapat saya. Saya bukan nak condemn siapa-siapa, itu adalah hanya pendapat saya. Pendapat masing-masing mempunyai perbezaan pendapat, dan itu pendapat saya untuk kekurangan menggunakan pemain warisan dalam pasukan kebangsaan. Isu untuk penggantungan 7 pemain, saya rasa of course kita tak jangka. Okay, tak jangka untuk kita dikenakan hukuman oleh FIFA, sebab ya, bagi saya memang kita dah apply dan kelulusan tu dah dibagi oleh FIFA sebelum ini. That's why kita pakai 7 pemain. Apabila ada hukuman ni, saya pun terkejut. Kenapa ada hukuman ni? Lepas tu barulah kita tahu spekulasi daripada peminat, daripada semua, cakap pemain ni tak ada macam ni. Sebab bagi saya, at first saya tengok Indonesia pakai yang terbaru, yang terdekat, dan mereka boleh layak jauh pergi dalam Piala Asia, kelayakan Piala Asia. So that's why untuk pakai, saya tak ada masalah pemain warisan. Tapi untuk kena gantung atau tu, saya tak jangka benda ni akan berlaku, dan terkejut. Oh, macam ni rupanya. So ada hukuman seperti ini sebenarnya. Okay guys, kita bercakap pasal pasukan kebangsaan, pemain warisan naturalisasi. Itu adalah strategi mana-mana pasukan negara yang ingin mencapai prestasi yang terbaik dalam pasukan negara atau di peringkat antarabangsa. Masing-masing ada strategi. Nak menang macam mana, nak pergi berperang mesti ada strategi. So macam mana dan pasukan kita buat strategi, of course ada baik, ada buruk. Itu yang kita bincangkan sebentar tadi. Sebagai peminat, sebagai pemain atau bukan pemain dah. Sebagai bekas pemain yang berada dekat luar padang sekarang ni, luar garisan padang, banyak yang saya boleh katakan, banyak yang saya boleh terima. Yang paling penting adalah kita nak melihat pasukan kebangsaan kita, Harimau Malaya kita, berada setaraf, berada melangkah maju ke hadapan. Of course ada pro and cons. Orang akan bercakap sana sini, tapi yang penting kita sama bersatu hati memberi sokongan. Janganlah kita nak terlalu condemn kesilapan, kesalahan. Yes, semua akan melakukan kesilapan, semua akan melakukan kesalahan, tapi kita jangan terlalu nak condemn. Kita terus bagi semangat kepada pasukan Harimau Malaya. Kita terus memberi sokongan kepada pasukan Harimau Malaya kita. Tak kisahlah Wak Imar pemain naturalisasi ke, pemain warisan ke, janji mereka bermain pasukan Harimau Malaya kita, pasukan membawa nama negara Malaysia, itu dah baik. Masalah tu kita boleh selesaikan. Jangan kita fikir masalah saja, kita cuba cari jalan penyelesaian. Yang paling penting bagi saya adalah keseimbangan. Mana satu yang perlu diseimbangkan. Of course ada baik buruk, tapi kita kena belajar daripada pasukan kebangsaan antarabangsa yang lain, macam mana mereka boleh berjaya dan macam mana akal umbi mereka sentiasa melahirkan pemain-pemain yang berbakat continuous. Brazil macam Perancis, Belgium, Itali lately ni tak ada berada dalam pasukan yang terbaik untuk pasukan World Cup pun tak layak. So pemain Jepun, macam mana mereka melahirkan pemain-pemain yang berbakat. So keseimbangan itu penting. National team, akal umbi. So di manakah kita nak mencari titik tengah itu supaya lebih maju, bukan untuk masa 2-3 tahun saja, tapi maju untuk jangka masa yang panjang. 5 tahun kita steady je. Macam tu. Guys, kalau korang nak saya komen atau kupaskan isu ini dengan lebih lanjut, atau macam mana proses pemain naturalisasi, pemain warisan heritage ini dilakukan, korang boleh komen saja dekat video ini. Korang jangan lupa subscribe Sports Tarik channel, jangan lupa komen dekat video ini. Jumpa di next episode. Alright, tentang apa korang kena follow selepas ini. Alright guys, Sports Tarik Safi Salih.